our collaboration exams. As a result, more emphasis should be placed in the sector of Initially, walaupun daripada bilangan penduduk terutamanya di bandar di Kuala Lumpur lah. Anda tahu. We will avoid the road that busy. So we'll choose the long ka? The one that the long na. Yeah, that's all. Videographer. Okay, hello. Today I will present about pagi. Okay, my topic is water quality assessment in Sungai Pusu, Gombak, Selangor. And my name is Siti Nur Azira and okay, this is my first problem statement. Is the last concentration value of PCU chemical water parameter in Sungai Pusu was in 2018, and based on the research before. And the question about this problem statement is, what is the concentration value for physical and chemical water parameters for each sample point at Sungai Pusu? And to answer the question, my objective is to assess the current state of concentration value of physical and chemical water parameters among sample point at Sungai Pusu. This is remarkable because you said the last concentration value since 2018. So you want to check current. And then this study can help researchers to obtain complete data related to river water quality in Sungai Pusu. Okay. Did your supervisor agree with your research question? Yes. What I can say is, okay, because there are two things in your research question. Because you want to find out concentration of physical and chemical. Okay, so I suggest that you HIV. For the first paper, I will ask for the hospital, the first one, and then from the first referrer, I can ask the first referrer that he or she know who is another one who has the HIV disease, for example lah. And then next is timeline of study. For the EIA timeline study, we are start at 7 March 2022 and finish at 7 April 2022. Ni Alofa ni. Adik je. Alah, Sairi. But different variety of question. Ya, saya sudah. Sebenarnya dia punya plastik boleh makan. Oh, gigih makan. Sampai dah tu. Kenapa dia makan muka macam tu? Dah. Abang buka dia. Baru belajar. Makan. Semua jangan gigit. Dia ada Dia jelly. Dia gigit dalam. Dia akan pecah. Tidak kan? Kita orang itu beli 10. Allah. Tukang ajar. Mana dia ni? Baru rasa. Mana ha? Kasih untuk awak. Buka di hati, jiwaku resah. Apakah sudah
tu lama dah. Sudah. Jangan lah. Susah lah. Macam ni saya ada buat. Saya just macam Tadi cakap dia macam keluar Sabah sikit. Alis. Anak. Tu halo. Parah. Tadi suruh aku buat video gitu. Itu buat takut. Macam malu je. Dah malu dengan kau. Jin kat sana. Hari ni last day saya buat lab. Saya happy sangat. Tu je. Jenny. Azmir fokus. Malah Azmi. Kita ada Rau. Rau. Alamak, Kedi. Tadi. Alisa, Kedi. Muti. And Alice. Alice pun tak nak pandang nak apa lah. Okay. Pandang ni wah. Hasri tak perlu. Oh, dah tak perlu eh? Tak perlu. Ciba. Apa dia? Aisyah. Dah. Ni. Pak Ustaz. Tadi besok pukul 11 datang fakulti tau. Ayat. Aku tak ada. Aku ada esai apa? Esok kau. Oh, Rabu. tak ada. Bukan kau? Bukan. Baik. Awak ramping. Makan je. Aduh, jatuh kaca. Okey Zari, aku ada nasihat untukmu. Tapi mu kena minta dengan aku nombor berapa? Antara 1 hingga 5, 4, 6. 6 je. Banyak-banyak bila nombor 6 je. Okey. Selalulah berhati-hati agar tidak ketinggalan solat subuh dan asar berjemaah. Kerana pada ketika itu ada 2 malaikat yang naik dan turun melaporkan amal manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, haram. Aduh sini dah bunyi kan dia pula. Alah. Tepi. Ai, Allah dah betul. Betul. Aduh ramai pula orang lalu lalang. Happy birthday Ain. Ya Allah, lama lagi kena balik. Glowing bukan sebab ada benda lain perlu saja.
Mengamuk kah? Tak cukup tidur tapi masih bertenaga. 0.5 dulu. Okey, baru gambar. Ambil gambar. Okey. Hai, hari ni kami mandi hujan. Aduh. Balik 05. Hujan yang turun bagaikan tiara. Tak cukup tidur tapi masih bertenaga. 0.5 dulu.